Cek, 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 itulah bunyi cicak. Cek, 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 maka jawab ibu cicak. Bunyi cok, cek. Hello dan Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. So hari ni saya akan main game Roblox bernama Pilot Training Flight Simulator. Ya, hari ni saya akan main game kapal terbang. Ingat saya tak suka kapal terbang ke? Saya suka jugalah. Ingat saya suka kereta sahaja ke? Tak, saya suka kapal terbang juga. So hari ni kita akan main game kapal terbang. So tanpa melengahkan lagi masa, let's go lah, kita main sekarang. Jom. Okay, so kat sini kita ada play. Ni ada shop. Ada shop. Ada Airbus A380. Waduh. Ada ATC, ada Antonov, ada jet tempur. Siap ada apa panggil ni? Belok udara panas bukan? Ni pun jet. Yang ni kau terbang askar tu. Yang ni helikopter terbesar. Yang ni Coast Guard. Yang ni F-16. Ni F-22. Ni F-35B. Ni fire engine. Dan ada apa lagi? Banyaknya red arrow, hot air balloon. Ni ada pakaian dia. Ni ada police pickup truck. Wah. Ni presidential aircraft. Yang ni private jet. Private jet pula. Betul. Ni seaplane. Yang ni Santa sled. What the hell? What? Ni apa guys? Mighty Walrus. Kita boleh terbang guna walrus ke? Lain macam game ni guys. So kita home dulu. So jom kita main sekarang. Besar gila map dia. So saya nak spawn di sini, Jepun, Tokyo International. So let's go. Ush. Yang ni ada lari. Kita boleh lari. So kita ni ada dah yang spawn kau terbang kat situ. So kita pergi jauh sikit. Okay guys. Kita nak spawn hujung-hujung sana. Di sini. Sini okey ni. Ni tempat apa ni? Ni ada Concorde. Ni tempat parking guys. Okay, ni tempat parking yang kau terbang kecil-kecil. So kita tengok ada kau terbang apa guys. So yang ni all. All. Sini ada. Wow. Ni walrusnya. Ni walrusnya. Kita boleh terbang guna walrus ke guys? Okay guys, so kita sambung. So sekejap Omen salah sikit. Salah sikit. Okay guys, so kita nak spawn kapal terbang apa ada Boeing 757, ada Boeing semua Boeing ada. Airbus Beluga pun ada. So hari ni kita nak pakai kita pakai Boeing 707 guys. Boeing lama.
Lagging. Sekejap guys. Okay guys, so kita dah naik ke terbang ni. So jom kita bawa kita bawa dia. Wah, Akif ni member join guys. Ni bukan member, itu saudara. So kita gerakkan sekarang. Oh, patutlah tak buka enjin. What the heck? Tidak, saya terpaksa. 2,000 years later. Okay guys, so kita sambung balik. Tadi ada problemo, wifi hilang guys. So basically kita terbang. Jadi saya dah tukar kapal terbang. Ini namanya Airbus A350. Dia agak besar sikit. So kita gerak sekarang. Okay, kita buka enjin dulu, lepas tu kita gerak. Okay, let's go. Halai, slow ni lah. Dia nak undur pun. So saya rasa saya nak fast forward. So kita tunggu sampai aku nak terbang nanti. Ciao. Okay guys, so kita dah sampai ke runway dia. So kita nak terbang sekarang. Yang ni apa ni? Oh, ni camera lock. Yang ni lock plane. Lepas tu ni apa ni? Oh, ni flap. Flap ni macam kita nak landing nanti. So ni dia confirm kita akan tutup waktu dia terbang. So kita akan berlepas sekarang. Jom. Okay guys. Okay. Dah terbang guys. Let's go. Sudah terbang cuy. Tutup. Macam tu je tutup. Ada animation langsung. Okay, kita terbang ke 1,600 feet. Kita terbang tinggi sikit. Yang ni kita slowkan sikit. Ya, let's go. Ni Singapore Airlines je guys. Tapi tak nak copyright, dia panggil Singado. Singa pintu guys, dia panggil. Lain macam. So kita nak pergi ke sini kot. Sekejap. Yang ni ada map. Ni map dia. Kita nak mendarat di mana? Tak apalah. Tu dekat sekejap. Okay. Ni dekat port. Okay, kita dah nak sampai. So kita kena slowkan sikit. Atau kena turun. Kena tengok runway dia juga nak landing. Takut tersalah landing. Okay. Okay, aku dah nampak dah runway nak landing dia. So, mesti korang tertanya-tanya mana adik aku. Adik aku dia kata tak suka main game kau terbang. Tak
tak suka kau terbang. Kau terbang ni unik tau. Boleh terbang. Okay guys, so kita nak landing. So kita kena kamera dekat sini sebab kita nak tengok landing dia. Lepas tu kamera kena lock. Okay, buka. Ya. Okay guys, so kita dah nak landing. Okay. Okay, dah nak sampai dah. Kita dah nampak dah. Walaupun map dia tak itu sebenar tu. Minimum 200. Okay guys, so kita nak landing dah. 100. 70. Okay. 60. 50. 40. 30. 20. Butter. Retard. Yeah, let's go butter. Yeah, butter guys. Butter tu apa? Landing yang sangat smooth. Orang kata. Ya, so kita nak pergi parking kejap. So saya akan fast forward di sini. Okay guys, so kita dah parking guys. So kita nak lompat je. Okay dan. So ini, oh ada interior baru aku tahu. Tengok interior dia lain macam. So ini tempat passenger dia sangat luas. So kita keluar. Ya, kita keluar. So yang ni kita boleh adjust gate height. Kita tinggi sikit. Salah tekan guys. Salah tekan. Okey, cun. Okey, jom. Tengok. Nice. Allah lajunya. Okey. Itulah game kau terbang ni. So saya tak nak end lagi sebab saya nak beli something. Oh ni. Alah, patutnya ke depan sikit tadi. Tak apalah, biarlah. Biar sahaja. Sekejap aku nak delete. Aku nak delete kau terbang ni. Ya. Kita nak spawn kau terbang lain. Okay. Concorde. Tapi tak nak dulu. Ni Boeing paling besar sekali. Jadi kita nak try Airbus A380 guys. Let's go. Kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, let's go. Airbus. Mana? Ada sekejap. Baru aku tertanya-tanya. Mana Malaysia Airlines? Dia tak letak ke dalam game ni? Sial betul lah game ni. Tak apalah, kita spawnkan je lah. Singador pun Singador lah. Sebab aku suka Singador. Tengok guys betapa besarnya. Betapa besarnya. Apa Airbus A380 ni guys. Lain macam. So kita bawa kau terbang ni. Tengok interior lah dulu. Nice. Interior dia guys.
Lain macam. Ke dia terus biji real life ni. Yang aku risau ni takut copyright. Airline tak copyright. Masalahnya nama kau terbang tu tak, dia copyright kan. Dia ada member lah guys tu. Ya. Okay, so kita buka kau terbang, start engine kau terbang ni, so kita undur. Okay, mantap. So sekarang ni saya nak terbang ke sini. Mungkin perjalanan dia agak jauh, tapi tidak mengapa, saya akan fast forward je. So kita akan fast forward dekat ni, kita fast forward sampai dekat runway. So ciao. Okay guys, so kita dah sampai kat runway Airbus A350. Kita akan berlepas tidak lama lagi. So tuan-tuan dan puan-puan, macam tiba pula kan. So kita berlepas sekarang, let's go. Okay. Dah nak malam cuy. Okay, terbang tinggi. Ya, kita dah terbang guys. So kita nak pergi ke mana? Sekejap ya. Di sini ya ni. Sekejap Okay, mungkin perjalanan kita agak jauh, so saya akan fast forward sikit. Tapi belum sekarang. Nanti saya akan bagi tahu. So ni landing kita, tempat landing kita. Okay. Terbang tinggi sikit. Tinggi sikit. Okay, nice. Tinggi lagi. Tidak mengapa, sebabnya kau terbang besar. So tak apalah guys. Okay dah. Oh, ni pulau mana ni? Okay, so kita dah nak landing. Allah. 20. 10.
Okay, butter. Okay, dah blending. Easy. Okay. Dah landing guys. So kita nak tengok kau lain pula. So sekejap, saya nak dulu. Okay. Meow. Okay. Okay. Okay, kat sini. Okay. So dekat sini kita ada apa? Mana? Airliner. Ya. Oh, Concorde. Wah, Concorde. Ada Air France je. Yang paling gua minat. Okay. So saya rasa sampai di sini saja video kita pada hari ini. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. So korang boleh subscribe channel ni guys. Dan jangan lupa like, share, komen. So selamat berpuasa, selamat berbuka. So ciao, gerak lu Papa Roger.